Hai, Assalamualaikum semua, bersua lagi kita. Untuk menu kali ini, Mak Diki nak kongsikan resepi daging paprik ala Thai. Jom kita tengok bahan-bahannya. Di sini kita ada irisan bawang merah, bawang putih, halia, daun limau purut dan juga 2 batang serai yang telah diketuk. Daging ni kena rebus terlebih dahulu supaya ianya lembut. Tak lupa juga cili kering yang telah siap dikisar. Dan kemudian kita kena ada sos cili, sos tomato dan juga sos tiram. Dan ini macam biasalah bahan-bahan untuk sayuran: kebab merah, nanas, bunga gobis, putik jagung dan juga tomato. Dan ini pula bahan untuk hiasan lah: daun ketumbar, bawang besar Holland, lada burung dan juga bunga daun bawang lah. Yang tadi tu bajuhan tepung jagung. Okey, apabila minyak pun dah panas, kita akan menumis irisan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Dan kemudian masukkan 2 batang serai yang telah siap diketuk tadi. Bahan-bahan ni kita akan tumis sehingga agak garing kekuningan. Dan apabila dah agak garing kekuningan macam ni, akan masukkan pula cili kering yang telah siap dikisar. Anggaran cili kering ni 3 hingga ke 4 sudu lah kalau nak rasa pedas kan. Masukkan air rebusan daging. Air rebusan daging tadi orang jangan buang tau. Kita akan biarkan cili kering ni betul-betul masak dan pecah minyak. Apabila dah nampak pecah minyak macam tu kan, kita akan masukkan pula sos cili, sos tomato dan juga sos tiram. Kita kacau bagi rata. Masukkan pula daun limau purut, bila dah nampak mendidih macam tu kan, kita masukkan ke semua sayuran tadi. Bunga gobis, putik jagung, nanas, tomato kita jangan bubuh lagi. Tomato tu kita akan bubuh terakhir lah, sebab nanti sekarang tomato tu mudah hancur kan. Kita kacau sepati. Masukkan garam, sedikit serbuk perasa, dan kemudian jangan lupa masukkan gula. Dan kemudian masukkan bancuhan air tepung jagung. Ini kerana kita nak bagi kuah tu nampak pekat.
Dan kemudian masukkan pula daging yang kita telah siap direbus tadi. Mudah je resepi ni. Korang semua pun boleh masak. Macam mana cara yang saya masak ni. Dan kemudian masukkan kacang paste. Kalau tak ada pun tak apa. Kebetulan saya ada kacang ni kan, jadi saya masukkan sajalah. Kalau kuah dia nampak kurang, korang boleh je tambahkan air ataupun bacuhan tepung jagung tadilah. Bila dah nampak mendidih kan, daging kita pun dah nampak berpalut dengan kuah tadi, kita akan masukkan hirisan tomato, bawang besar, cili padi, daun bawang dan juga daun ketumbar. Daun ketumbar ni lah yang memberikan bau dan aroma yang sangat sedap untuk masakan paprik ala Thai ni. Mudah aja resepi ni, hampa kena try tau. Dah siap lah ni daging masak paprik ala Thai daripada Mok The Kitchen. Selamat mencuba semua.